Ialah hadis ni cerita apa? Dia kata, bila mai bulan Ramadan, suara ni yang tiap-tiap malam. Yang pertama dia kata, ya baghiyal khair aqbil. Siapa yang ada teringat nak buat baik, jangan duk tangguh, buat terus. Wa ya baghiyash syarr aqsir. Siapa ada teringat nak buat jahat, stop, jangan buat. Ini bulan Ramadan. Wa utaqa'u minan nar zalika kullal lailah. Dan tiap-tiap malam dalam bulan Ramadan akan ada di kalangan hamba Allah ni yang terpilih untuk dapat pengampunan dosa. Tuan, pulun supaya kita salah seorang yang dipilih dalam Ramadan hak nak main ni, yang Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita. Hati gembira di bulan puasa, banyak peluang pahala berganda. Fasa tarbiyah nak kekang dosa, bila tiba raya moga menang.